Kau tengok ni ha. Tak sangkalah selama ni korek-korek ingatkan dah bersih. Rupa-rupanya banyak tek telinga, Mat. Smart Visual Ear Picker daripada iRedo. Kenapa selama ni aku tak jumpa produk yang seefisien ni? Tanpa kita sedar, sebenarnya kita selalu korek telinga guna jari kan. Ataupun kita guna tempat korek telinga yang biasa tu, kita korek punya dalam. Kita tak nampak, kita tak boleh monitor dengan jelas. Dan sebenarnya dia tak membersihkan secara keseluruhan pun. Malahan mungkin boleh membuatkan telinga kau tu luka. Ataupun tahi telinga kau tu makin tersumbat. Tapi dengan Smart Visual Ear Picker ni, bila kau korek tu kau akan nampak secara HD. Sebab dia ada 800W pixel punya kamera. Kau bayangkan. Dekat dalam kotak ni geng, dia bagi sekali dengan user manual punya book. So kau just scan QR ni dan kau akan terus ke apps dia. Kau boleh download untuk iOS dan kau boleh download juga untuk Android. Tak ada masalah. Once kau dah masuk dekat dalam apps dia tu, kau just connect dengan Wi-Fi dan boom, kau dah boleh guna. Dan satu lagi, bila kau guna tu memang tak lag langsung. Lepas tu dekat dalam box dia juga, dia bukan bagi ni je. Dia bagi sekali dengan kabel Type-C. So kalau bateri habis, kau charge kau punya Smart Visual Ear Picker ni. Satu lagi, dia bagi sekali dengan kepala silikon. Tip yang kau boleh guna, kau boleh tukar dekat depan ni dan basuh, kau boleh guna yang lain. Banyak geng dekat dalam ni. Personally, aku memang recommend benda ni untuk korang, terutama yang ada anak-anak kecil. So, bila kau guna tu untuk anak korang, kau boleh monitor apa yang ada tahi telinga dekat dalam anak-anak korang, kau boleh bersihkan. Pada aku, harga dia memang berbaloi dengan function yang produk ni ada. So guys, mana kau nak dapatkan ni? Aku share link dekat bawah ni. Grab cepat-cepat.